Hello, Assalamualaikum semua. Akulah Afzal di sini. Topik apa hari ini? Bangun, bangunlah bangsaku, jangan tunduk, jangan layu. Bangkit waris perwira dulu. Assalamualaikum. Okey, hari ni cuti. So, aku ambil ke lapangan untuk scroll WTT tentang ceramah-ceramah yang ada di Johor menjelang PRN Johor 2026 yang hari berkempen, di mana banyaklah ceramah-ceramah yang dianjurkan oleh parti-parti yang bertanding. Okey. So aku scroll semua, aku tengok aku tengok PAS, aku tengok Bersatu, aku tengok UMNO dan aku tengok PAS. Okey. Seperasan aku. Okey, seperasan aku. PRN ni adalah pentas di mana kita semua memburu ataupun mencari penyokong-penyokong agar percaya dan akan undi kita. Pendek kata, seolah-olah macam kita nak minta kerja. Okay, so kempen ni, ceramah ni macam resume kita lah. Kita nak cerita kat orang apa yang kita nak buat sekiranya kita diberi jawatan tu. Okay, tapi malangnya majoriti ceramah-ceramah daripada PAS, daripada Bersatu, dari UMNO sendiri, bercerita tentang satu entiti yang begitu menakutkan. Seolah-olah entiti ni menyebabkan duit kita jatuh, entiti ni melibatkan harga minyak naik, entiti ni kira satu entiti yang tak boleh pakai. Seolah-olah macam kita ni terlalu takut dengan entiti ni. Okay. Entiti yang aku masukkan tu adalah DAP. Tak habis-habis bercerita tentang DAP. Sanggup sebenarnya tidak menceritakan apa yang mereka boleh buat sekiranya mereka jadi kerajaan. Okay, itu yang aku tengok hari ni. Berbeza dengan Pakatan Harapan, hari ni menceritakan tentang keupayaan ataupun perancangan ataupun kebolehan untuk mentadbir negeri Johor supaya menjadi lebih baik. Mungkin sebaik Penang, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Okey, itu perbezaan dia. Aku hanya nak bercakap lah. Dia setiap benda yang berlaku di atas pentas politik, tak semuanya boleh dizahirkan dalam kehidupan ataupun dalam menguruskan politik bangsa, satu bangsa tu lah. Okey, dia memerlukan kebijaksanaan untuk kita tafsir dan keupayaan kita untuk membezakan antara itu retorik ataupun kisah sebenar. So mungkinlah pengundi-pengundi terutamanya yang berbangsa Melayu ni suka tentang benda-benda lara, di mana mengata orang ni, mengata orang tu memperburuk, orang tu mempelekeh orang itu adalah satu benda yang menghiburkan sebenarnya. Bila menteri-menteri yang dilantik untuk jaga negara hanya jaga periuk nasi masing-masing, itu bahaya Pakatan Harapan Barisan Nasional, tuan-tuan. Semua pakat jaga diri. Nak tanding di situ takut kalah pula. Lepas ni tak boleh lantik dah jadi senator, 2 pengah habis. 2 term je, 1 term 3 tahun. Dia dalam term yang kedua. Lepas 3 tahun ni dia habis tak boleh jadi senator. Lagu mana pun, by hook by crook, dia kena menang pilihan raya. Nak menang pilihan raya kena balik jaga kawasan. Maka ulanglah hari-hari, bawa agensi dalam Kementerian Dalam Negeri turun gulim. Kita naik cemuy. Jadi cemuy tau, cemuy. Kokak sangat mai ni. Tak lekak baju teh dah. Macam orang tu selalu main rumah kita. Pagi main, tengah hari main, petang main, malam main pula dah. Larak kita nak layan kan? Pun kita tak layan pun. Tapi orang di sana naik muak. Bukan muak. Bagi setengah pihak, tapi pada setengah pihak yang betul-betul faham tentang apakah keupayaan politik sebenar dan ke mana arah negeri ataupun negara yang kita takbir tu, sekiranya kita memberi mandat pada orang yang betul-betul nak berusaha untuk menjaga negeri, waimahnya menjaga negara. Okay? So itu je aku nak komen. Terus terang aku cakap, aku kecewa lah pasal PAS bercerita pasal Saifuddin, Bersatu bercerita pasal ada orang kata mereka tak ada ahli.
Di samping tu bercerita tentang DAP. UMNO pula bercerita pasal DAP. Kalau undi PH dapat DAP. Dulu undi UMNO dapat DAP. Kalau undi BN dapat Datuk On Hafiz. Kononnya DAP ni jadi kerajaan negeri daripada awal merdeka. Sedangkan semua orang tahu UMNO ni tak hanya jadi pembangkang 22 bulan. Okey. Same goes with UMNO di Johor. Yang paling parah lagi bila pengundi-pengundi atas pagar ataupun non-partisan ni melihat apa yang dikeluarkan ataupun dinyatakan oleh anak Datuk Seri Najib mengenai satu undi untuk BN membawa maksud satu undi untuk jalan pembebasan untuk Najib Razak. Itu aku rasa dia akan jadi satu backfire yang akan menjejaskan UMNO ataupun BN Johor. Okay, sebab semua orang tahu On Hafiz Ghazi ni adalah sepupu. Sepupu ke dua pupu dengan Najib Razak. Itu satu kerosakan yang tanpa kita sedari. Pasal aku percaya anak Najib ni dia masih lagi mengesahkan orang masih sayang bosku. Okay? Bagi aku tu perkara biasa. Macam-macam kita, kalau kita pergi kenduri kenara, sampai orang tanya, oh macam mana orang tua sihat ke? Bukan membawa maksud dia nak tanya sangat soalan tu, tapi soalan tu soalan biasa, tanya khabar, soalan biasa. Dia bukan membuktikan apa yang tersirat di lubuk hati kita untuk kita nyatakan benda tu benar-benar boleh berlaku. Okay, tapi itulah aku harap orang Johor matanglah berpolitik, melihat kempen-kempen yang baik, kempen-kempen yang buka minda kita untuk jadi satu bangsa yang hebat dan kuat, menjadikan negeri kita itu sebagai negeri yang berdaya saing dalam ekonomi dan memberi rahmat kepada orang-orang Johor untuk terus meneruskan kelangsungan hidup dan menjadi satu bangsa yang hebat. So tu dia pernah cakap, ingat, setiap benda yang keluar daripada mulut orang politik mesti kita hadirkan dengan kematangan otak dan juga kebijaksanaan otak untuk mentafsir mana baik dan mana buruk. Dah tentulah benda-benda yang lara ni satu benda yang boleh jadi kita tergelak, buat kita happy, tapi kita menangis belakang hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Like, comment dan share untuk manfaat bersama ya. Waris